Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni saya nak tunjuk cara kalau kita nak import PDF masuk dalam Affinity. Dia biasanya kalau kita import ni file font dia akan missing. Jadi ada satu cara lah. Cara mula-mula dia kita kena tahu saiz file tu berapa. Misalnya customer request saiz 12x4. Mula-mula kita buka file. Kita buka saiz dia dulu. Saiz dalam kaki lah. 12x4 kaki. 12x4 kaki. Create document dulu. Lepas create document, sekali lagi kita pergi kat file. Kita pun place. Cari file PDF tu. Dia biasa file PDF ni dia mari hot customer bui, dia tak embed font. Jadi font bila kita buka direct dia akan missing lah. Ni kita akan place. Ni okey, yes dulu. Tunggu dalam beberapa saat. Dia sepatut metah ni tapi lama sikit sini. Tak apalah, kita tunggu dulu. Dia akan tubik place gini ya. Tunggu dia masuk dulu. Ada logo ni. Ada logo macam tunjuk bumi. Kita tekan, enter. Lalu ni masuklah file dia. Kita view sedap belakang. Ejah sama balik. Jadi kalau file customer bui tu sama dengan hot artboard kita buka kat, dengan dia request, kita boleh pakai lah. Lepas boleh hot ni kat, kita save JPEG macam biasalah, export JPEG ambil biasa. Dan ni kita tengok 12x4 dah. Betul. Pakai 72 resolution. Export. Terima kasih.